Penduduk PPR Pantai Ria tingkat 12 bergotong royong mencantikkan lobi kediaman hingga kelihatan seperti hotel. DBKL menyumbang RM300 sebagai permulaan, sementara penduduk menambah dana RM100 setiap rumah, serta menyumbang barangan dan kemahiran masing-masing. Kos sebenar mencecah RM10,000, tetapi berjaya dijimatkan melalui kerja penduduk sendiri, terutama mereka yang mahir dalam pendawaian dan pertukangan. Mereka juga memasang CCTV untuk keselamatan. Usaha ini bukan sahaja mengindahkan kawasan, tetapi meningkatkan kerjasama, kebersihan dan imej PPR. Projek tersebut kemudian tular di media sosial.